Hai Faye, apa khabar? Sihat? Hai. Oh yo, sampai juga kami kat sini Alhamdulillah. Right, so nak tanya apa, what's your best seller and actually apa yang you jual? Okey, kita jual nasi ayam je sebenarnya. Okay. Tapi hari ni sebab setiap hari Sabtu kita ada menu lain lah. Kita ada menu tambahan buttermilk chicken. Okay, I nak rasa nasi ayam satu dengan your buttermilk chicken ni satu, boleh? Okey, boleh. Kalau tak sedap, cakap tak sedap boleh? Boleh, no problem. Nak komen boleh Boleh. Alright. Saya lah chef, saya lah bibit, saya lah segalanya. From A to Z semua daripada nasi, daripada lauk-lauk dia semua. Betul. Mak saya cakap kan, kau perempuan kena pandai masuk dapur. Bla. Okey. Nasi ayam lah paling pandai masa tu. Because kita orang dari Sarawak kan. Sarawak ni influence Chinese dia kuat. Oh, okay. So nasi ayam I very simple. Kira I can say macam Hainanese style sikit lah. Yes, betul. Cili saya ni bukan cili Melayu lah, ni cili Cina. Okay. Ada ginger punya rasa sikit dalam tu. Yes, betul. Okey, kita siap-siap potong. Oh, dah siap potong dah. Jadi senang. Jadi tak ada Masa, jimat masa satu pasal lalat. Sebab betul, kita berniaga tepi jalan, jadi kena jagalah benda tu kan. Dia nasi, ayam, cabai dia and dia punya kicap. Ini nampak macam very simple, tak ada fancy. Bismillahirrahmanirrahim.